macam mana cara yang terbaik untuk berhenti merokok. Salam sihat guys, saya Dr. Fauzan. So ramai yang tanya saya, doktor, macam mana cara yang terbaik untuk berhenti merokok? Okey, saya dah tanya ramai sangat patient saya yang bekas perokok. So kebanyakannya akan jawab macam ni. Sebenarnya dia bergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita nak berhenti, memang akan berhenti. Jadi guys, saya ada beberapa tips lah untuk tolong korang juga. Tapi ingat tau, dia memang bergantung pada diri kita sendiri. Tips yang pertama adalah ada big why. Big why ni apa? Kenapa korang nak berhenti merokok? Sebab anak ke, sebab kesihatan ke, sebab kewangan ke, tak kisah apa-apa sebab dia, pastikan ada big why yang kuat supaya anda boleh berhenti merokok. Kurangkan berapa batang anda merokok setiap hari. Contohnya hari ni 20, esok mungkin dah jadi 16, lepas tu jadi 12. So makin hari makin kita kurangkan bilangan kita merokok. Cuba pilih satu tarikh untuk berhenti dan cuba ikut tarikh tu. Tarikh tu biarlah tarikh yang senang ingat. Contohnya birthday ke, anniversary ke, atau hari yang bermakna untuk anda lah. Supaya anda tahu itu adalah ganjaran bila anda berhenti merokok nanti. Cuba lengah-lengahkan masa kita nak merokok. Contoh sekarang ni rasa nak merokok, kita cuba buat benda lain ke ataupun distract diri dari merokok. Anda juga boleh dapatkan sokongan dari orang yang anda sayang. Contohnya keluarga, kawan-kawan, supaya mereka dapat menyokong anda untuk berhenti merokok. Anda juga boleh gunakan cara lain, contohnya nicotine gum, nicotine patch, dan boleh gunakan Ease Nasal Stick. Ease Nasal Stick ni dapat bantu kurangkan ketagihan dan simptom nicotine withdrawal ketika nak berhenti merokok atau vape. Ease ni juga bagus untuk resdo, migraine dan masalah berkaitan dengan sistem pernafasan. Ada kajian USM juga yang mengesahkan yang Ease ni ada fungsi antibakteria yang baik. Bahan utama dalam Ease ni minyak pati, cengkeh, peppermint dan grapefruit. Ia selamat digunakan untuk semua termasuk wanita hamil dan kanak-kanak. Ease Nasal Stick ni lulus KKM jadi sangat berkesan dan selamat digunakan.